Assalamualaikum. Hai anak-anak. Hari ini kita nak belajar macam mana nak tulis nombor dalam perkataan. Jadi kita akan tukarkan nombor ini dan tulis dalam perkataan. Kita perlu ikut langkah-langkah ini. Yang pertama, kita perlu gariskan 3 tempat dan buat pagar ribu. Dari belakang ya, kita gariskan 1, 2, 3 dan kita bina pagar ribu. Kemudian kita gariskan pula lagi 3 tempat dan buat pagar juta. 1, 2, 3. Ini adalah pagar juta. Kemudian kita perlu tandakan sepura. Gunakan jari kanan dari belakang. 10, ratus. Sama juga untuk pagar ribu ni. 10, ratus. Kemudian kita akan tulis dalam perkataan 5 ini adalah 5 juta. Jadi kita tulis 5 juta. Okey, kita tengok sini. Ratus tak ada sifar jadi tak perlu tulis. Puluh pun tak ada sifar jadi tak perlu tulis. Tapi 3 ada. 3 ini adalah se. Jadi kita tulis 3. Se tidak perlu tulis. Terus kita tulis ribu. Kemudian 2 adalah ra, 200. 4 adalah pu, 40. Dan 8 adalah se. Kita perlu tulis 8 saja. Jadi jawapan dia 5,3248. Okey, sekarang kita nak tengok macam mana kita nak tulis nombor dalam angka pula. Tadi kita tulis nombor dalam perkataan. Sekarang kita nak tulis dalam angka. Kita perlu yang pertama sekali perlu bulatkan dulu mana juta dan ribu. Okey, cari di sini mana perkataan juta dan ribu. Sejuta ada juta di sini. 8,000. Okey, kemudian kita perlu gariskan satu tempat dan buat pagar juta. Okey, kita gariskan satu tempat, buat pagar juta. Kemudian kita gariskan 3 tempat, buat pagar ribu. 1, 2, 3, pagar ribu. Kemudian gariskan lagi 3 tempat. 1, 2, 3. Tandakan setiap garisan yang kita garis tu dengan nilai tempat dia sepura. Okey, dari belakang 10, ratus. Sama juga 10, ratus. Okey, kita perlu isikan sekarang perkataan ni dalam bentuk nombor. Yang ni se maksudnya satu. Satu tuliskan nombor 1, 1 juta. 8,000. Ratus tak ada jadi tuliskan kosong. Puluh pun tak ada. 8 ini adalah 8 se, 8,000. Kemudian yang belakang ni 5. 5 adalah ratus. Jadi ra adalah 5. Okey, puluh tak ada juga, tulis kosong. Dan se dia adalah 1. Jadi jawapannya 1008,501. Okey, terima kasih. Bye.